Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ketemu lagi kita di channel Cikgu Tempur. Minggu ni cikgu balik kampung bercuti dan minggu ni cikgu bagi anak saudara Cikgu Tempur untuk menguruskan ternakan Cikgu Tempur sepanjang Cikgu Tempur balik kampung lah. Sebabnya cuti pun 5 hari saja, jadi cikgu dia tak nak balik. Jadi cikgu suruh dia balik uruskan ternakan biri-biri Cikgu Tempur. Bila tak boleh dengar biri ni rasa tak boleh tidur 2-3 hari ni. Ni hari ni dia bunyi dah tu kan. Sebab nak kena lepas juga kenapa hari ni, sebabnya sepanjang tempoh tu dia tak lepas lah. Okey, sebelum cikgu lepaskan biri Cikgu Tempur, Cikgu Tempur ingin mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak pada semua yang terus mengikuti perkembangan dan juga sentiasa komen tentang perkembangan Cikgu Tempur. Tu dia 5 hari tak tengok biri Cikgu Tempur. Harap ke nak makan je. Jadi kita akan lepas ni biar dia pergi makan pukul 12 hari tu. Dan ni pun dah pukul 5 lebih dah. Dalam sejam lebih kita bagi dia keluar asal sembang santai-santai lah. Lama dah tak sembang pasal biri ni dengan kawan-kawan. Ramai juga kawan-kawan kita yang di luar sana yang mengusahakan biri-biri dengan jayanya, dengan teknik dan cara yang berbeza, mungkin ada sama. Dan kita berkongsi pengalaman ni bersama-sama untuk menjayakan apa yang kita usahakan. Nampak serah lagi, nampak serah. Nampak serah sikit tu dia tu. Ya, banyak juga bakal bau yang bau cikgu belah lah. Tu dia antaranya tu, nampak tu. Tu nampak. Bau lahir bau ni. So alhamdulillah. So kita akan lepas dia hari ni untuk dia meragut kat luar sana. Alhamdulillah masih lagi istiqamah dengan ternakan biri-biri Cikgu Tempur. Keluar. Lama tak keluar lah apa dah. Tu dia. Turun. Pergi makan. Oi. Tu dia. Alhamdulillah. Pergi makan lah. Kenapa? Lagi tak lepas dia memang bising kan. Jadi alhamdulillah hari ni Cikgu Tempur bawa balik dari Kedah hari ni. Semalam sampai. So hari ni cikgu terus ke kandang biri Cikgu Tempur. Tu dia tu. Berlari belah sana nampak tu. Pergi main kot sawit sana. Kan? Cikgu masih lagi istiqamah dengan ternakan biri-biri dan juga kelang kabut sikit lah dengan banyak program sekolah sekarang ni dan juga program yang orang kata apa di luar jadual. Jadi cikgu terpaksa menyusun dan mengstruktur balik apa yang Cikgu Tempur buat setakat ni. Jadi hari ni cikgu santai-santai saja tentang ternakan biri-biri Cikgu Tempur lah. Biasa Cikgu Tempur untuk tinggal 5-6 hari, cikgu buat silas lah. Cikgu buat silas dalam tong 3 tong untuk bagi dia makan. Dan cikgu suruh anak makan cikgu untuk bagi makan lah. Cikgu buat sendiri semua cikgu buat sendiri. Dan juga apa yang cikgu buat tu semua cikgu tunjuk dalam video-video sebelum ni tentang silas napier, silas jagung, silas tebu dan sebagainya. Semua tu dia makan. Cumanya kita tak tahu berapa nutrien dan kandungan yang bagus tak untuk dia. Cuma untuk dia cover dari segi pemakanan untuk ketiadaan cikgu sewaktu cikgu berada di kampung lah. Okey. Alhamdulillah. Bakar-bakar yang cikgu ada sekarang ni, cikgu main bakar Santa Ines dan juga Damara. Cikgu ada juga bakar Mara dan Nova dan juga bakar Black Belly. Jadi ni cikgu carca merebah juga. Tapi bila cikgu tengok main bakar ni perbezaan daripada saiz anak tu berbeza antara satu sama lain. Antara yang paling ketara cikgu buat adalah cross antara Damara dengan Santa Ines. Memang terbaik. Dan yang kedua adalah dari segi bakar yang kedua yang cikgu buat ni Black Belly dengan Damara Santa. Memang anak dia dalam 2 minggu 4 minggu dah naik 7 kilo 6 kilo ke atas. Itu yang seronok tengok tu kan. Alhamdulillah masih lagi ternak biri lah. Okey. So cikgu minta maaf banyak-banyak lah. Selama ni cikgu lama tak upload video kan. Bukan apa, cikgu duk kalut juga, duk buat rumah belakang tu. Nampak tak rumah cikgu? Cikgu ada buat rumah 4 pintu.
untuk cikgu buat sewa kot. Buat sewa ke, cikgu nak duduk ke, tengok macam mana keadaan. Kan? Alhamdulillah. Okey. Tu napier cikgu lah. So target cikgu di hujung sana tu, dekat orang pondok tu, cikgu dah pun tanam napier. Napier Taiwan Pak Chong kan, CO5. Okey, tu yang bawah tu pun target cikgu nak buat bulan ni lah, insyaAllah. Tunggu dia mesti hujan sikit. Cikgu akan dah racun lah tu. Cuma sekarang cikgu nak rata sikit, rata, nak korek lubang, nak bor dolomite sikit dan juga bor baja sikit, baru cikgu tanam lah. Baru yang nak menceburi ternakan biri-biri ke, kambing ke, lembu ke, apa pun sumber makanan nombor 1 lah. Cikgu baru juga dalam dunia ternakan ni, tapi cikgu membuat kesimpulan bahawa sumber makanan yang utama. Ya, sama ada tanam sendiri ataupun berlepas, ataupun kita ada satu sumber yang tepat lapangan yang luas. Tu ikut situasi tuan-tuan dan puan-puan yang nak ternak biri-biri ataupun ternakan rumina ni. Bagi cikgu tempur menggunakan segala sumber yang ada. Belakang cikgu sawit dan cikgu cuba tanam napier, dan juga cikgu juga mencari rumput kalau cikgu berlapangan. Setakat ni tak berlapangan, cikgu terpaksa menanam napier untuk menampung dari segi aspek pemakanan lah. Okey. Dan itu juga cikgu juga ada juga orang kata apa? Dari segi dedak ataupun makanan orang kata apa yang dijual, contohnya dedak kambing, biri-biri, cikgu beli jugalah. Antara dedak yang cikgu kerap beli adalah soya hull. Walaupun harga dia agak keras sedikit, tapi cikgu tetap menggunakan dia untuk antara sebabnya cikgu ambil apa nama dedak soya hull ni, sebabnya untuk ibu yang menyusu dan juga tumbesaran anak-anak dia. Jadi soya hull ni sangat penting untuk ternakan cikgu tempur lah, bagi cikgu lah. Tapi harga keras sikit. Mungkin di tempat tentuan ada macam-macam sumber makanan yang lebih bagus. Kita boleh, orang kata apa, boleh usahakan dan juga untuk bagi dia nak makan dan juga maintain dari segi tumbesaran dia. Okey. Alhamdulillah. Tu dengar loceng, cikgu ada sekot, cikgu ada loceng bagi dia orang tahu lokasi senang. Cikgu rasa setakat ni sajalah untuk episod kali ni. Santai-santai lepas balik pada kampung, insya-Allah cikgu pun ingat nak pergi jumpa kebun abah lah. Lama tak jumpa kebun abah. Dengar kata dia pun orang kata jam sikit 2-3 menjak ni. Jadi cikgu nak pergi jumpa dia, minum ayak apa sikit. Jadi kepada yang follower cikgu tempur ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan terus support cikgu tempur dalam semua bidang yang cikgu tempur cuba usahakan. Mungkin dapat jadikan contoh pada rakan-rakan ataupun dapat jadikan pedoman ke apa kan. Jadi cikgu buat ni hanya untuk diri cikgu, keluarga cikgu, serta momen-momen yang terindah yang cikgu cuba buatkan. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus support cikgu tempur. Assalamualaikum. Salam jumpa lagi. Bye bye.